Cik, kau nak pergi mana Wahid? Aku nak cari tempat kerja lain, aku dah malas kerja sini. Pula Okay. Okay. Nanti orang suruhkan lah cari kerja. Baik. Rashid. Pas. Baik Baik. Okey. Habis buat apa sekarang? Ni aku baru dipindah kerja ni aku nak cari kerja ni. Tahu nak cari kerja aku? Oh. Ni ada company nak pakai orang food delivery. Oh, nak pakai orang. Masukkan aku lah. Boleh. Nanti aku panggil kau. Baik. Okey, aku dah mau untuk kau. Esok kau dah balik on. Oh, okay, baik. Tapi besok pagi aku ada hal lah. Besok malam boleh kan aku buat? Boleh, tak kisah. Okay, baik. Cuba Siap. Okey Hashim, aku balik dulu lah. Okay, baik. Assalamualaikum. Salam. Tak apa? Besok aku datang kerja. Okey, baik. Okay. Rashid, jangan kunci pintu dulu. Aku ada kerja kat dalam. Lah, lama kau tak balik ni. Pergi mana ni? Aku ada hal sikit. Kau kecil lagi Mat. Belajar lagi tu. Jangan baik. kojok. Baik. Baik. Bailo contigo en la noche caliente. Tu movimiento se siente. Halo Rashid. Hello. Kau boleh tolong tengokkan rumah tak dalam 3-4 hari ni? Aku tak dapat nak balik Dah si Sumbul ni dah balik ni? Kau yang betul. Betul. Kau masuk hospital. Sebab tu aku ni. Aku tengok hospital ni. Banyak main-main. Astaghfirullahaladzim. Okay, nanti aku call balik. Aku ada kat hospital ni. Okay, baik. Alright. Assalamualaikum. Salam tu. Oi, kau buat apa tu? Kau asal kau tidur malam-malam kat taman je ni? Saya tak tahu cik. Balik dah malam lah ni. Jangan tidur kat taman-taman ni.